Zati Ikim dalam Radio Ikim fi barnamaj Lughatuna Al-Jamilah, bahasa Arab, bahasa kita yang cantik. Wa alhamdulillah, alhamdulillah al-yawma nahnu nadkhulu kitab jadid, kita memasuki buku yang baru, buku yang keempat, Al-Kitabu Ar-Rabi', buku yang keempat min silsilati kutub al-lughat al-arabiyyah sahlah, daripada pembelajaran buku bahasa Arab mudah ini. Fa ana arju, saya harap kepada mustami'in, pada para pendengar, insya-Allah, antum turaji'una ad-durus. Ulang kaji pembelajaran daripada pelajaran yang pertama kepada pelajaran terkini. Wa antum taktubun al-wajibat, dan tulis wajibat. Tulis latihan-latihan yang ada dalam buku 1, 2 dan 3. Antum taktubun kull al-wajibat allati fi al-kitabil awal, al-thani wa thalis, buku pertama, kedua dan ketiga. Al-yawm insya-Allah, kal'adati ana ma'a tilmidati, saya dengan pelajar saya Habibah. Kaifa haluki Habibah? أنا بخير والحمد لله. الحمد لله. مستعدة أنت؟ نعم أنا مستعد. فاليوم إن شاء الله حبيبة هي تساعدني أن نفعل حوار، kita akan buat perbualan. وأيضا حبيبة هي تساعدني أو هي تكون جمل، dia akan buat ayat-ayat باللغة العربية dalam bahasa Arab. وأيضا هي تجيب أسئلتي، dia akan jawab soalan-soalan yang saya akan berikan padanya insya-Allah. في Al-Kitabi Ar-Rabi', pada buku yang keempat ini, fi Al-Kitabi Ar-Rabi', nahnu fi ad-darsil awal, pada pelajaran yang pertama, wa fi hadha ad-darsi, pada pelajaran ini nahnu nadrusu dhamair, kita mempelajari dhamair, ganti nama. Kama darasna fi Al-Kitabi Salis, seperti mana yang kita belajar pada buku yang ketiga. Kita belajar ana, anta, anti, Sumayya, Kawaki. Fal'an dhamir yang berlainan huwa, wahu, wahia, waha. Awalan, yang pertama sekali, misal fi doa, dalam doa kita kan, dalam doa, misal kalaulah ada seorang yang sakit, saya bercakap dengan Mahmud misalnya, ana qultu misal Habibah ki anti Mahmud misalnya, ya Mahmud, kaifa haluka, cakap saya sakit. أنا مريض. محمود أنت محمود، فنقول يا محمود كيف حالك؟ أنا مريض. فأنا أقول لمحمود شفاك الله. شفاك الله، من الله sembuhkan awak. Doa شفاك الله. Lakin sekarang Habibah, ya Habibah, كيف حالك? Saya sakit. أنا مريضة. فالآن أنا أقول لحبيبة, saya cakap pada Habibah, syafakillahu, mana Allah sembuhkan awak, syafaki, ya. Lakin al-an ki Habibah, misal ana aqulu, saya cakap zamili, saya punya kawan, zamili maridun, kawan saya sakit, zamili maridun. Fama huwa ad-du'a? Syafakallah. La, zamili maridun, kawan saya sakit, Syafahu Allahu. Nak syafahu Allahu, sebab apa? Sebab orang yang ketiga, kawan saya zamili maridun, fa Habibah cakap syafahu Allahu. Maratan ukhra, ya Habibah, zamili maridun, saya punya kawan lelaki sakit. Doa syafahu Allahu. Syafahu Allahu. Dan kalau saya cakap katalah saya punya emak saya, ummi maridatun, fa ma huwa ad-du'a? Syafaha Allahu. Fa ad-dhamair, ganti nama ini adalah penting, sebab apa? Sebab kalau kita silap menggunakan ganti nama, fa an-nas la yafhamu, dan orang tidak akan faham. Wadih. Fa huna fi ad-darsil awal, pada pelajaran yang pertama ini, nahnu mempelajari untuk al-ghaib, dhamir untuk al-ghaib. Ghaib adalah dia, bukan kamu, dia seorang lelaki atau dia satu muzakkar. Dia seorang lelaki atau dia satu muzakkar, nama. Dan al-ghaibatu adalah dia seorang perempuan atau dia satu mu'annas. Dia seorang perempuan atau dia satu mu'annas. Misal contoh, ya Habibah, misal naqulu, ini adalah Hamid bil lughatil arabiyyah. Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Kita bercakap tentang Hamid, orang yang tiga. Hadha Hamidun, nama
dia adalah seorang pelajar yang cerdik. Bil Arabiyah huwa talibun zakiyun. Naam, huwa talibun zakiyun. Huwa talibun zakiyun. Bukan anta. Kalau anta kamu, sekarang huwa. Huwa maknahu dia, Hamid. Huwa talibun zakiyun. Dia adalah seorang pelajar yang pintar, pelajar yang cerdik. Nama. Fa nakulu, sekolahnya adalah masyhur. Sekolahnya adalah masyhur. Sekolah dia masyhur. Madrasatuhu masyhuratun. Madrasatuhu masyhuratun. Madrasatuhu masyhuratun. Nah, madrasatuhu masyhuratun. Fal'an untuk al-ghaib, untuk ghaib una huwa wa hu. Nah, bukan anta wa ka, huwa wa hu. Nah, naqulu hadha Hamidun huwa talibun zakiyun, huwa wa madrasatuhu. Madrasatuhu, bukan madrasatu huwa, madrasatuhu masyhuratun. Fal'an nama jumlah yang sama, nama jumlah nafsuha. Fanaqulu sekarang ini adalah Zainab. Bil Arabiyah hadhihi Zainabun. Hadhihi Zainabu. Hadhihi Zainabu. Hadhihi Zainabu. Dia adalah seorang pelajar yang cerdik. Hiya talibatun zakiyatun. Hiya talibatun zakiyatun. Fal'an hiya. Limadha? Lianna sekarang kita bercakap tentang Zainab. Fa hiya talibatun zakiyatun. Hiya talibatun zakiyatun. Sekolah dia masyhur. Sekolah dia masyhur. Bil Arabiyah madrasatuha masyhuratun. Madrasatuha masyhuratun. Madrasatuha masyhuratun. Wadah ha? Okey, fal'an antum maknahu untuk al-ghaib. Untuk ghaib kita gunakan dhamir huwa wa hu. Huwa dhamir munfasilun, dhamir yang bercerai. Wa hu ataupun hi, huwa ataupun hi, naqulu dhamir muttasilun, dhamir yang bercantum. Sementara untuk al-ghaibatu, untuk muannath, dia seorang perempuan dan satu muannath, fa ad-dhamir hiya au ha. Hiya dhamir munfasilun wa ha dhamir muttasilun. Fal'an untuk lebih memahamkan lagi, al-an ana uridu Habibah an tukawwina juma. Saya mahu Habibah buat ayat. Misal naqulu itu adalah Mahmud. Itu adalah Mahmud. Bil Arabiyah hadza Mahmud. Itu zalika. Zalika Mahmud. Zalika Mahmudun. Zalika Mahmudun. Dia adalah seorang peniaga yang kaya. Huwa tajirun ghaniyun. Huwa tajirun ghaniyun. Al-an huwa tajirun ghaniyun. Huwa bukan anta. Kalau anta kamu, huwa tajirun ghaniyun. Keretanya adalah mahal. Sayyaratuhu ghaliyatun. Sayyaratuhu ghaliyatun. Sayyaratuhu. Ayumkinuna naqula sayyaratuhu? La, hadha khata'un. As-sahihu sayyaratuhu ghaliyatun. Mana keretanya adalah mahal. Sebab apa ghaliyatun? Sebab sayyarah, bukan dia mahal, kereta yang mahal. Wa sayyaratun mudzakkar wa muannath? Muannath. Sayyaratuhu ghaliyatun. Okey, misal akhir. Misal naqulu sekarang misal naqulu ini adalah Hasan. Bil Arabiyah hadza Hasan. Hadza Hasanun. Ini adalah Hasan. Hadza Hasanun. Hadza Hasanun. Dia adalah seorang pelajar yang aktif. Huwa talibun nasyitun. Huwa talibun nasyitun. Huwa talibun nasyitun. Sahih. Ustaznya ataupun gurunya daripada Malaysia. Ustazuhu min Malaysia. Sahih. Fanaqulu hadza Hasanun. Huwa talibun nasyitun. Huwa talibun nasyitun. Dia adalah seorang pelajar yang aktif. Fal'an naqulu muallimuhu atau ustazuhu. Ayumkinuna naqula ustazuhu? La yumkin. Ustazuhu min Malaysia, daripada Malaysia. Fal'an nuridu an naqul ini adalah Sarah. Bil Arabiyah hadhihi Saratun. Hadhihi Saratu. Dia adalah pelajar yang aktif. Hiya talibatun nasyitatun. Hiya talibatun nasyitatun. Hiya talibatun nasyitatun. Dia adalah seorang pelajar yang aktif. Ustaz dia berasal daripada Malaysia. Muallimun. Muallimu ustazun. Muallimuhu. Muallimu
Sarah معلمها من ماليزيا. من ماليزيا. مرة أخرى هذه سارة. نعم. هي طالبة نشيطة. نعم. أستاذها من ماليزيا. مرة أخرى. نعم. هذه سارة. نعم. هي طالبة نشيطة. نعم. أستاذها من ماليزيا. نعم. أستاذها ليس أستاذها. لماذا؟ لأن سارة مؤنث فنقول أستاذها من ماليزيا. هذا للعاقل untuk manusia. Misal contoh untuk bukan manusia. Misal naqulu nama ini adalah buku. Bil Arabia هذا كتاب. Nama hadza kitabun, ini adalah buku. Nama ini adalah buku. Dia adalah kepunyaan pelajar tersebut. Huwa littalibi. Nah, maratan ukhra, nama hadza kitabun huwa littalibi. Huwa li min huruful jari. Huwa littalibi. Nama dia punya cover dia punya kulitnya adalah berwarna-warni. Ghilafuhu mulawwanun. Sahih. Maratan ukhra, hadza kitabun. Nama dia kepunyaan pelajar tersebut. Huwa littalibi, bukan anta. Huwa makna buku tersebut. Huwa littalibi. Dia adalah kepunyaan pelajar tersebut. Nama kemudian kulitnya adalah berwarna-warni. Ghilafuhu mulawwan. Ghilaf adalah makna cover dia, kulit dia. Ghilafuhu huna buku. Nama kitabun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Naqulu ghilafuhu mulawwanun, makna dia punya cover adalah berwarna-warni. Falan kita nughayyir, kita tukar kepada muannas. Nuridu an naqul sekarang ini adalah majalah. Bil Arabia هذه مجلة. Majalatun muzakkar atau muannas? Muannas. Naam. Muannas. Fadhamir untuk muannas pada hiya au ha. Hiya au ha. Nama hiya au ha. Kilahuma nama. Fanaqul hadhihi majallatun. Naam, dia kepunyaan emak saya. Hiya li ummi. Nama ayumkinu an naqula huwa li ummi? لا هذا خطأ. هذا خطأ. هي لأمي. هي لأمي dan dia punya cover adalah berwarna-warni. غلافها ملون. أيمكننا أن نقول غلافه؟ لا هذا خطأ. فنقول غلافها ملون. dia punya kulit adalah berwarna-warni. Wadah. Fala'allakum taruna, boleh nampak macam mana penggunaan dhamir huwa wa hu dan hiya wa ha. Kama kawanat, seperti mana yang telah dibuat ayat-ayat oleh Habibah qabla qalil, fayakunu insyaallah nama ad-darsu lebih difahami oleh pelajar-pelajar, oleh pendengar-pendengar sekalian. Fa kama qultu lakum bi anna nahnu nasta'milu kitab al-lughatil arabiyyati sahla, kita menggunakan buku bahasa Arab mudah. Ana adhkuru, saya sebut macam sekarang ni, nahnu fi al-kitabi rabi', buku yang keempat, fi ad-darsil awal, pelajaran yang pertama. Fa aidan insyaallah aku bi tahdid, saya akan membuat update pada Facebook, pada YouTube. Wa madza yakumu atulab, apa yang pelajar-pelajar perlu buat lepas mendengar pembelajaran ini, buat latihan apa-apa insyaallah. Fa yakun insyaallah Allah Subhanahu wa taala yufahimuna, Allah memberikan kefahaman kepada kita, wa yaftah wa yuraghibuna, dan memberikan semangat kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab. Limadha? Lianna al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Quran, kerana bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Fa idza aradtum an tushahidu, nak tengok video-video pembelajaran yang saya telah buat di Facebook ataupun di YouTube saya, Norli Arabic, NOORLI ARABIC, di YouTube dan di Facebook adalah Arab Mudah. InsyaAllah antum tadhhabunaka fa nahnu natawaqqafu huna. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.